Okey, puasa memang memberi banyak kelebihan kepada kita daripada sudut rohani dan juga dari sudut jasmani. Jadi untuk hari ini kita akan membincangkan mengenai apa yang berlaku kepada badan kita semasa kita berpuasa. Okey, untuk nak tahu lebih lanjut mengenai ini, marilah kita tengok dahulu apa yang berlaku dalam badan kita secara biologinya sebelum kita berpuasa. Okey, sebelum kita berpuasa, badan kita ini dia akan menerima pelbagai tenaga daripada makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan itu dia akan dihadamkan dalam badan kita dan akan berubah menjadi satu gula ringkas yang kita panggil dia sebagai glukosa. Glukosa inilah yang digunakan oleh badan kita untuk menghasilkan tenaga. Jadi, apabila banyak glukosa dalam badan kita, kalau kita tak gunakan dia akan berlebihan dan menyebabkan glukosa ini akan disimpan sebagai lemak dan juga dia akan disimpankan pada organ-organ dalam badan kita. Jadi apa yang berlaku kalau glukosa berlebihan dalam badan kita? Organ-organ dalam badan kita dia terpaksa menggunakan glukosa tersebut yang menyebabkan badan kita tak akan berhenti bekerja. Jadi, semasa kita berpuasa, dia akan menyebabkan perkara-perkara ini boleh dikurangkan. Iaitu, semasa kita berpuasa, semasa 6 jam pertama kita berpuasa, glukosa dalam badan kita akan digunakan sepenuhnya. Jadi, pada masa inilah glukosa dalam badan kita dah berkurang. Jadi, dalam badan kita semasa ini, dia nak memerlukan tenaga alternatif yang baru, iaitu lemak. Lemak akan digunakan sebagai tenaga alternatif untuk memberikan tenaga kepada badan kita. Semasa lemak digunakan inilah, badan kita akan bekerja menggunakan lemak tersebut, membakar lemak tersebut dan boleh menyebabkan kandungan gula dalam badan kita berkurang. Dan ini juga membantu untuk mengurangkan berat seseorang dan juga masalah diabetes ataupun kencing manis dalam badan kita. Okey, seterusnya, selepas 12 jam kita berpuasa, apa yang berlaku? Glukosa yang berlebihan dalam organ badan kita itu, dia akan habis. Jadi masa inilah otak kita akan menghantar satu pasukan pembersihan yang kita panggil dia sebagai autofagi. Autofagi ini adalah satu sel dalam badan kita yang fungsi dia adalah memakan sel-sel yang rosak dalam badan kita. Bila autofagi ini makan sel-sel rosak dalam badan kita, dia akan recycle balik sel tadi yang rosak tadi menjadi sel yang baharu. Jadi ibaratkannya lah, bila kita dah puasa, otak hantar autofagi. Autofagi ini dia ibaratkan sebagai tong sampah ataupun lori sampah. Dia akan ambil sampah-sampah ataupun sel-sel kotor dalam badan kita. Dia akan makan. Seterusnya, selepas dia akan makan, dia akan recycle sel-sel yang kotor tadi ataupun sel-sel yang rosak tadi menjadikan sel yang baru. Inilah yang kita panggilnya sebagai self-cleaning. Badan kita membersihkan diri dia tanpa menggunakan barang-barang daripada luar. Jadi ini adalah kelebihan berpuasa yang ramai tak tahu. Jadi betullah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang bermaksud, dan sesungguhnya berpuasa itu lebih baik kepada kamu jika kamu mengetahuinya. Jadi itulah kelebihan berpuasa yang saya kongsikan kepada anda semua. Sekian,
Terima kasih.